Alhamdulillah syukur, baru-baru ini saya berjaya bantu Puan Y, penyimpan emas saya, alihkan simpanannya sekitar RM60,000 kepada gold bar 100 gram. Tahniah kepada Puan Y kerana nampak beza simpan emas berbanding simpan duit. Saya teringat pada tahun 2023, saya juga pernah bantu penyimpan emas saya, Puan M. Puan M ini alihkan sekitar RM31,000 sahaja kepada gold bar 100 gram. Dan hari ini, gold bar 100 gram yang sama sudah pun bernilai sekitar RM60,000. Bayangkan kalau Puan M ini parking duit RM31,000 itu dalam akaun bank. Adakah boleh meningkat nilai duit itu sebagaimana pulangan daripada gold bar 100 gram tadi? Setengah orang kata emas ini ada susut nilai. Sebenarnya yang susut nilai itu ialah duit. Emas kalau kita simpan dalam jangka masa yang panjang, tak ada susut nilai. Akan semakin meningkat nilainya sebagaimana Puan M tadi. Ada susut nilai sebenarnya ialah duit. Bayangkan tahun 2023 boleh beli gold bar 100 gram dengan nilai RM31,000 sahaja, tetapi tahun 2025 terpaksa keluarkan duit yang lebih banyak untuk membeli gold bar 100 gram iaitu sebanyak RM60,000. Nampak tak semakin lama duit kita semakin merosot nilainya. Sebab tu bagi mereka yang nampak potensi simpanan emas ni, mereka tak akan ragu-ragu dan tak akan takut untuk alihkan sebahagian simpanannya kepada emas. Bagi tumpuan yang ada saving sekitar RM60,000 yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun, sangat berbaloi tumpuan alihkan kepada gold bar 100 gram ini. Bagi yang nak mencontohi Puan M dan Puan Y tadi, nak saya guide, boleh tekan pautan di profil ataupun hubungi saya terus, nanti saya bimbing sebaik.